Di belakang lah virtually tinggi lah kan. Oh, comel lighting sini nak. Jadi paparazzi. Dah start. Jalan festival. Right at the bottom. Mount Pulag protect the landscape so that it will suit the situation. Okay? Yeah. And some of you here who's been to Pulag before? No, it's everybody's first time. Yes. Okay, so anyway, welcome to the Philippines and welcome to Mount Pulag. Okay, and this is the picture of the mountain. That's Mount Pulag. Kita dah sampai Kabayan Homestay. So, lepas ni kita akan buat medical. Lepas tu uruskan check in. Masuk. Masa kita baru boleh record. Saya rasa trip ni saya paling banyak tidur. Kat sini lah ni kat sini. Kat you. Apa? Kan you bawa kalau kita nampak berantem. Bagus. Bilik berdepan. Orang dapat dia awak situ. Betul. Tapi bahaya tau, jangan silap saya kami. Ada pintu tak? Last. Tak ada pintu. Tak ada. Ada pintu. Okey. Jangan silap tau. Lepas tu fikir buruk tau. Tanya. Apa tak? One more. Kau suka nak atas. Beli. Okay. Tukar bilik. Toilet dekat. Toilet dekat. Kalau tidak kita akan kena hujung. Pusing. Tak ada kursi betul? Tak boleh. Oh. Ni ngamuk. Siapa kata kena bawa beg? Dia kegalah lah beg. Sampai kat situ kata bawa. Pak Lang dia kata bawa beg buat benda. Bawa beg mana? Bawa beg hiking. Beg hiking. Dia tak sabar nak pergi hike ni. Ni internet nak. I'm looking for you. Ada pengen tadi kat dalam. Dah tunggu. Nak awak. Avengers. Cik dah, cuba baca nama kedai. Tak sempat. Ha? Maksudnya? Tapi ada view sana. Wah, ni lagi besar. Banyak pilihan. Beli selalu ke beli after this? Selalu. Nanti kita kat sini juga. Ni malam-malam kalau lapar ni boleh ni. Dia nak masak apa ini? Nak masak apa? In character terus. Ada gummy bear tak? Gummy bear? Mana gummy bear? Pisang. Buah-buah. Kita kena buat cukup kan? Tadi cakap kan? Cik, to buy some stuff.
Beli air air 3 botol kena bawa ni. Botol dia 7 ml tu. Cameraman number 1. Yeah. Cameraman. Number 2. Kali makan satu je. Kalau hati-hati naik anak. Ada je. Macam promo lah. Gula-gula bagi kat dia orang. Hi. Smile. Di walang siya nabili. Wala. Bayaran kita mamaya. Saan ka bumili dito? Ay, ito. Ito pala. Nabili man ka na. Nakita mo yun. Habis bateri dah je. Ya. Lepas ni nak kena beli lah semua paket kan. Iya, aku cakap extra. Tak apa. Dah tak ada lagi. Why? Ya, branding. Main bos. Tu yang main. Panggil. Dari jual ni kat bawah dah. Nama dah. Okey, esok. Makan nak balik esok. Esok kita tunggu tu. Banyak sih. Terima kasih Kak. Apa nak buat tu? Kak Cik yang baik. Aku sebatang 2 ni hantar dekat Pantry Hill Oh ya, sebatang 2. Ambil terus. Ambil semua satu pun segerombolan. Pacak dekat Pantry. Boleh, Baru boleh. kita orang hide dekat Pantry. Okey. Okay. Dia pandai ni. Ha? Oh ni, dia ni nak ambil gambar. Bagi ruang. So, ni kita free hike je pukul 12 hari. Kita terpaksa naik sekarang sebenarnya takut nanti hujan. Cabaran hike pakai kain. Jom kita tengok. Now pukul 12. Training sekejap. Hanya sebenar untuk ke Mount pula. Kita akan start hiking besok pukul 1 pagi dan insya-Allah dalam pukul kita akan sampai. Wow. Kan. Kalau buat kipas musik.
Landscape. Jatuh. Hati-hati. Careful. Bawa cakap bawa. Lembut. I thought you pancit already? Then you're here. Bukan rotate lah. Allahu Akbar. Salah. Awal. Kau tak dapat sampai dia. Mana orang tu? Aku memang geram mati. Sekali lagi nampak jari Ana. Nampak awal-awal. Akak ada style. Ya lah. Satu, dua, tiga. Pulang. Bye-bye, bye-bye. Jom. Discord dekat ni, Pak Lang. Cik dah. Alah, tak cukup 15 second lah. Nampak tak Ana berangan? Jens. Nampak sangat kan Ana berangan? Ha? Apa ni? Kita keluar je. Kita keluar. Dia alert. Okey dia buat. Boleh lah beri. Ada aku dah tak stokin. Tak ni dia. Kau tak tahu? Ni pun buat. No, tanya Zika. Jens start. Salima. Itu Gen X 777 something. Gen Y 8. Agenda lepas ni makan. Agenda lepas ni tidur. Tu cakap dah buat tu kat atas. Jom nak cakap sikit. Ada dua part dia dah ada body pass ya. Dah, kita dah boleh. Esok boleh kan? Kita nak pergi beli buah naga. Dia apa boleh ni? 2, 3, 1. Minum tau, minum.
Makan and minum. Lembut. Tak bau. Tunggu bau. Nak buat cepat-cepat adik. Nak buat cepat-cepat. After eat, then we go to sleep. Kenapa kita Let's Kopi jadi English channel ni? Tagalog lah. Kan? Sir Robert. Jamaican. You play what? You play ukulele. He play drums. Oh, drums. Wow. Wow. But he wears Super Mario hat. So there's Ishan and Sofshan. Sofshan dah mesti dah mandi kan? Ha. Tiga orang je? Dia dah mandi. Kurang. Yes.